Duran Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara bersama dengan saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad. Pada hari ini bertarikh 8 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat melalui Radio Duran Nusantara bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini merupakan Jumaat yang pertama dalam tahun 2016 ini. Okey, saya akan memulakan pengenalan bagi Berita Nusantara bertarikh 8 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat mengenai keadaan cuaca sekitar Selangor, Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan berdekatan dengannya. Menurut portal ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat pada petang nanti dan di beberapa tempat di sekitar Selangor tiada hujan, tetapi beberapa tempat di sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur pula akan berlakunya hujan di malam hari nanti. Okey, oleh itu kepada pengguna-pengguna jalan raya seperti biasa saya menasihatkan agar lebih berhati-hati ketika memandu kereta ataupun menunggang motosikal dalam keadaan hujan kerana jalan raya licin, jarak penglihatan adalah terhad. Dan yang paling penting, rancang perjalanan jika tidak mahu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, sebab kita sedia maklum bahawa hari Jumaat kesesakan lalu lintas di Bandaraya Kuala Lumpur orang kata sedikit luar biasa. Okey, dan juga awasi jarak kenderaan anda untuk mengelakkan sebarang kemalangan. Pandu cermat, jiwa selamat. Okey Radi, apakah peristiwa-peristiwa menarik yang berlaku pada tarikh ini 8 Januari? Ya, hari ini 8 Januari merupakan hari kelahiran buat Kim Jong-un di Korea Utara. Dan sedikit mengenai beliau, Kim Jong-un juga dikelar Kim Jong-un, yang lahir pada 8 Januari, merupakan penyandang jawatan pemimpin agung Korea Utara. Beliau secara rasminya diisytiharkan sebagai pemimpin agung selepas pengebumian bapanya. Beliau merupakan anak lelaki ketiga dan yang paling bongsu kepada pendahulunya iaitu Kim Jong-il dan isterinya Ko Yung-hee. Sejak lahir pada tahun 2010, Kim Jong-un dianggap sebagai pewaris sah kepimpinan negara dan selepas kematian bapanya, beliau diumumkan sebagai pewaris agung oleh media Korea Utara. Selamat ulang tahun untuk Kim Jong-un. Seterusnya, antara peristiwa yang berlaku pada 8 Januari yang telah saya sediakan. Yang pertama, pada tahun 1297 di mana negara Monaco mencapai kemerdekaan. Negara Monaco ialah sebuah Principality, negara kota di Eropah Barat yang mengamalkan sistem kerajaan raja berperlembagaan. Terletak di bawah Riviera Perancis antara Laut Mediterranean dan Perancis serta beberapa batu dari sempadan bersama Perancis dengan Itali. Monaco adalah salah satu negara mikro di Eropah. Monaco ialah negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tertinggi serta negara merdeka yang ketiga terkecil di dunia. Monaco juga mempunyai pasukan dan kehadiran polis yang terbesar di dunia, baik dari segi per kapita maupun dari segi keluasan. Dan seterusnya, peristiwa pada tahun 1867 di mana lelaki Amerika keturunan Afrika dikurniakan hak mengundi di Washington DC. Mengenai orang Amerika Afrika atau orang Amerika kulit hitam merupakan warga atau penduduk Amerika Syarikat yang berketurunan bangsa-bangsa kulit hitam dari benua Afrika. Di Amerika Syarikat, istilah ini biasanya dipakai untuk memaksudkan rakyat Amerika yang sekurang-kurangnya berketurunan separa Afrika Sub-Sahara. Kebanyakan orang Amerika Afrika merupakan keturunan bangsa Afrika yang merempuhi zaman perhambaan dalam lingkungan sempadan Amerika Syarikat masa kini. Tetapi ada juga yang berasal dari keturunan dari pedagang sukarela dari Afrika, Kepulauan Caribbean, Amerika Tengah, Amerika Selatan atau lain-lain lagi. Orang-orang Amerika Afrika merupakan kaum minoriti tunggal yang terbesar di Amerika Syarikat. Walaupun yang sebenarnya membentuk kelompok etnik minoriti terbesar merupakan kaum Hispanik.
Dan seterusnya, peristiwa yang terakhir yang berlaku pada tahun 1962 di mana lukisan Mona Lisa oleh Leonardo da Vinci dipamerkan di Amerika Syarikat buat julung kalinya di Galeri Seni Kebangsaan di Washington DC. Mona Lisa merupakan sebuah karya agung lukisan Leonardo da Vinci pada abad ke-15. Kini ia disimpan di Museum Louvre, Paris, Perancis. Lukisan Mona Lisa popular kerana hasil seninya yang memaparkan dan menampakkan lukisan itu seperti bernyawa. Lukisan ini dilukis selama 4 tahun tetapi tidak pernah disiapkan selepas itu. Oleh itu terdapat sedikit kecacatan pada lukisan ini yang mana subjek lukisan ini tidak mempunyai bulu kening dan lukisan latar belakang kelihatan terlalu pudar. Lukisan ini merupakan antara lukisan potret yang pertama yang menggambarkan model di depan landscape bayangan pelukis, dan Leonardo da Vinci merupakan antara pelukis yang pertama yang menggunakan perspektif udara dalam lukisan. Dan lukisan Mona Lisa banyak dicetak rompak. Dan itu saja peristiwa yang telah saya rangkumkan untuk pendengar sekalian. Dan saya pula hari ini ingin berkongsi mengenai cara untuk menghilangkan rasa letih dan mengantuk dengan berkesan. Selain kita tengok ataupun kita bermain dengan gadget, bermain dengan phone sebelum tidur, akan membuatkan pada keesokan harinya akan menjadi kita rasa letih dan mengantuk. Ada faktor lain yang membuatkan kita rasa letih dan mengantuk pada keesokan harinya, dan saya ingin berkongsi cara bagaimana untuk menghilangkan rasa letih dan mengantuk dengan berkesan. Okey, dan mengapa kita rasa mengantuk dan letih walaupun setelah kita mendapat waktu tidur yang cukup? Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kita mudah merasa mengantuk dan tidak bersemangat untuk melakukan aktiviti seharian seperti kerja di pejabat ataupun mengemas rumah. Jadi apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan rasa mengantuk dan rasa letih walaupun kita langsung tak membuat kerja yang berat? Okey, antara tips yang ataupun tips cara untuk menghilangkan rasa letih dan mengantuk adalah dengan dapatkan tidur secukupnya. Okey, salah satu punca utama kenapa kita selalu rasa mengantuk dan letih ialah disebabkan tidak mendapat tidur yang secukupnya. Kurang tidur menyebabkan badan kita tidak bertenaga sepenuhnya dan menyebabkan kita kurang bermaya dan rasa mengantuk apabila melakukan aktiviti seharian. Orang dewasa memerlukan 6 hingga 8 jam sehari waktu tidur yang cukup untuk menjadikan mereka lebih bersemangat apabila bangun dari tidur dan melakukan aktiviti seharian. Bukannya 3 jam, bukannya 4 jam. Kalau kita tidur kurang daripada masa yang disebutkan tadi, pasti kita akan ada mood swing. Emosi terganggu lah, kita akan jadi cepat marah dan sebagainya. Okey, seterusnya cara yang kedua adalah bersukan, bersenam ataupun buat sedikit regangan badan. Melakukan aktiviti sukan seperti bermain bola sepak, futsal, bermain badminton, bola tampar, pingpong, tenis, senam aerobik dan sebagainya boleh menjadikan badan kita lebih sihat dan bertenaga. Walau bagaimanapun, jika kalau tiada masa untuk bersukan, anda tetap boleh melakukan senaman di rumah ataupun paling tidak melakukan regangan badan yang membolehkan badan anda rasa lebih selesa. Ini kalau kita dah mula rasa nak letih-letih, even kat office sekalipun, dekat di pejabat, kalau kita mata kita asyik tertumpu pada komputer pada satu jangka masa, mata akan menjadi letih, otak akan lambat untuk berfungsi dan badan akan jadi lesu. Jadi oleh itu kita harus bangun daripada tempat duduk kita tu dan kita buat sedikit regangan badan. Paling tidak pun berjalanlah ke pantry ataupun berjalan ke untuk berjalan ke tempat ataupun ke tingkap yang boleh kita mendapatkan pemandangan ataupun view hijau. Untuk orang kata itu rawatan mata lah. Okey, seterusnya yang ketiga adalah ambil sarapan pagi. Saya pernah beritahu para pendengar, sampaikan kepada para pendengar tentang kepentingan sarapan pagi. Ini berita tahun lepas saya sampaikan ni. Sarapan pagi ni memang sentiasa tidak diambil berat oleh ramai orang, dan mereka tak tahu bahawa kepentingan mengambil sarapan waktu pagi adalah sesuatu yang diperlukan kerana ia dapat memberi tenaga kepada kita seawal pagi untuk melakukan aktiviti seharian.
Kita juga boleh menghilangkan rasa lapar dengan bersarapan pagi. Jika kita rasa lapar, badan kita akan mudah rasa letih dan menyebabkan kita mengantuk dan boleh tertidur. Okey, dan cara yang terakhir adalah diet makan yang mencukupi. Jika anda sedang dalam berdiet, jangan lupa untuk mengambil makanan yang mencukupi untuk badan anda bertenaga sepenuhnya. Jangan biarkan rasa lapar berpanjangan dan sanggup tidak makan semata-mata ingin kurus atau mahu kurangkan berat badan. Badan yang kekurangan air atau zat makanan akan membuatkan tubuh kita tidak bermaya dan rasa letih ataupun mengantuk. Okey, itu adalah 5 tips cara hilangkan rasa letih dan mengantuk yang boleh dipraktikan, dan apa pun pastikan dapatkan tidur yang secukupnya setiap hari demi kecergasan badan dalam melakukan aktiviti seharian. Apa pun tidur yang cukup, tak payahlah nak layan-layan game sangat kan sampai pagi. Okey, itu saja pengenalan dari kami untuk Berita Nusantara pada hari ini 8 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat. Kita ke berita antarabangsa pula, Radi. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Dura Nusantara Bangkit dan Maju bersama ASEAN. Dan antara berita-berita antarabangsa yang telah disusun oleh kami untuk Berita Nusantara bertarikh 8 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat, antaranya adalah mengenai filem Dilwale. Ini filem Hindustan, lakonan Shah Rukh Khan, lakonan Kajol yang menjadi trending sekarang ni, Radi. Dan untuk pengetahuan para pendengar, Dilwale disifatkan berjaya di Malaysia, dan Malaysia merupakan antara negara yang mencatatkan kutipan tertinggi. Tetapi yang menariknya terjadi mengenai filem ini adalah siapa sangka keseronokan seseorang yang sedang menonton filem cetak rompak Dilwale ini telah disedari oleh bintang filem itu sendiri. Begitulah kisah seorang penumpang pesawat yang sedang leka menonton filem Bollywood Dilwale versi cetak rompak yang sama sekali tidak menyangka kehadiran pelakon filem itu, iaitu Kriti Sanon. Kriti ialah seorang pelakon terkenal Bollywood yang membawakan watak Ishita dalam filem Dilwale bersama legenda Bollywood Shah Rukh Khan dan Kajol. Kemudian menerusi laman Twitter Kriti, pelakon yang berusia 25 tahun ini meluahkan rasa marah selepas ternampak seorang penumpang pesawat menonton filem Dilwale yang masih lagi ditayangkan di pawagam. Menurut Kriti, penumpang tersebut menonton filem itu dengan bantuan projektor. Lebih menarik lagi, walaupun penumpang berkenaan duduk di sebelah pelakon tersebut, dia langsung tidak menyedari kehadirannya. Nampak sangat pelakon yang penonton itu tak mengambil endah tentang orang sekelilingnya. Bagi saya, kalau saya nak menonton cetak rompak sekalipun, saya kena tengok depan belakang kiri kanan kan. Sebab ada setengah orang kata penggemar filem itu akan memerahi penonton yang menonton cetak rompak ataupun membeli filem sebuah filem cetak rompak. Dan bagi saya, apa-apa pun janganlah membeli cetak rompak. Orang kata kena hargai usaha karyawan ataupun ahli produksi yang menerbitkan sebuah filem itu. Kemudian Kriti kemudiannya memuat naik gambar di Twitter dengan berkata bahawa beliau sedih kerana melihat usaha keras orang lain ditonton dengan cara yang sebegini. Dia meminta orang ramai untuk menonton filem Dilwale itu di pawagam, bukannya membeli cetak rompak, filem cetak rompak. Susulan itu, rata-rata peminat Kriti menyokong kenyataan beliau dengan menyifatkan tindakan itu sungguh memalukan. Malah ada yang berpendapat bahawa setiap penonton harus menghormati usaha pelakon yang bekerja keras untuk mengejar impian mereka. Dan penangan filem Dilwale ini, Radi, telah mencetuskan fenomena apabila dinobatkan sebagai filem pecah panggung selepas 10 hari ditayangkan, mencatat kutipan sebanyak 16.7 juta US dollar. Pasti filem ini sebuah karya menarik untuk ditonton. Dan ini saya nak berkongsi juga mengenai filem Dilwale, sebab sebenarnya saya teruja nak menengok walaupun tak tengok lagi. Filem ini telah diriliskan di pawagam pada 18 Disember 2015.
Dan untuk pengetahuan para pendengar, OST ataupun soundtrack, original soundtrack filem Diwali telah mengungguli carta teratas iTunes Malaysia. Jadi ramai sebenarnya yang memuat turun lagu OST filem Diwali ini. Okey, pendangan filem Diwali mencetus fenomena apabila dinobatkan sebagai filem box office selepas 10 hari ditayangkan. Mencatat kutipan sebanyak 16.7 juta US dollar. Pasti filem ini sebuah karya yang bagus untuk ditonton. Malah filem ini juga mendapat kutipan sebanyak 85 juta US dollar selepas 3 hari ditayangkan di seluruh dunia. Di Malaysia turut dilanda demam Diwali apabila memecah rekod filem Bollywood terlaris yang ditayangkan dengan kutipan sebanyak 400,000 US dollar ataupun bersamaan dengan 1 juta ringgit Malaysia selepas 10 hari ditayangkan. Selain filem berjaya mendapat kutipan tertinggi, original soundtrack ataupun soundtrack Diwali juga berjaya menduduki tangga teratas di dalam carta iTunes Malaysia. Filem ini turut digelai ramai peminat kerana menampilkan lagu menarik iaitu Gerua, Janam-Janam, Tukur-Tukur, Diare dan banyak lagi. Bukan saja filem yang laris, malah lagunya juga mendapat sambutan yang hangat. Kemungkinan Diwali bakal menjadi filem kedua mencatat kutipan box office seluruh dunia pada 2015 dan dikatakan filem ini telah pun mengalahkan Star Wars The Force Awakens dalam kutipan dalam catatan kutipan filem ini. Nampak sangat orang kata apa, peminat Kajol dan peminat Shah Rukh Khan menunggu-nunggu gabungan mereka lagi ini. Okey, dan ini saya nak bercerita pasal Kajol pula. Sebab orang ramai sangat bukan pelik lah, mereka sangat adore Kajol sehingga penampilan Kajol dalam Diwali ini mereka perhatikan, mereka telitikan, mereka bandingkan penampilan Kajol untuk di dalam filem Diwali, iaitu penampilan Kajol yang terkini, dan mereka bandingkan dengan penampilan Kajol yang dulu. Mereka katakan bahawa Kajol pada untuk masa sekarang ini lebih menawan daripada Kajol yang dulu. Okey, bintang Bollywood Kajol nyata memiliki aura dan pesonanya sendiri sehingga mampu mencuri perhatian ramai dengan penampilannya yang semakin menawan. Kempunyalan Kajol menerusi filem Diwali bersama gandingan serasinya sejak 2 dekad lalu iaitu Shah Rukh Khan pula berjaya mencetuskan fenomena apabila judul arahan Rohit Shetty terbabit meledak di pawagam. Bukan sekadar terhibur dengan gandingan hebat kedua-duanya, malah penonton terkesima menyaksikan rupa paras mereka yang bagaikan tidak dimamah usia. Kalau kita tengok Shah Rukh Khan yang sentiasa membintangi filem-filem Bollywood, memang kita dari dulu sampai sekarang itulah rupa dia. Sama je. Orang kata tetap kekal handsome, kan? Dan Kajol sendiri tampak lebih kurus berbanding kemunculannya di layar perak sebelum ini. Selain susuk tubuh yang sudah lebih langsing daripada dulu, kulit isteri kepada pelakon Ajay Devgan itu menjadi bualan hangat kerana kelihatan cerah dan berseri-seri. Dulu kita boleh tahu kulitnya agak sedikit gelap. Mungkin dia pakai Fair and Lovely ke, sebab di India terkenal dengan jenama Fair and Lovely. Tetapi selamat tak ku putih. Okay, difahamkan ibu kepada 2 cahaya mata itu begitu berdisiplin melakukan senaman dan mengikut diet sihat bagi mendapatkan bentuk tubuh yang mempesonakan. Beliau turut berjaya menurunkan berat badan sebanyak 18 kg selepas melahirkan anak yang kedua. Menurut stylecraze.com, aktris yang mula meledak dengan filem Yehdi Lagi pada tahun 1994 ini menggunakan khidmat jurulatih Shrivir Vakil yang juga bertanggungjawab dalam melatih suaminya bagi mendapatkan bentuk badan yang cantik. Beliau mengamalkan senaman setiap hari di gimnasium yang berada di rumahnya bagi memperbaiki stamina, meningkatkan metabolisme dan mengekalkan berat ideal dengan bentuk tubuhnya. Selain mengamalkan senaman secara berdisiplin, Kajol juga menitik beratkan pola pemakanan dan tidak menyentuh makanan segera atau kudapan yang tidak menyihatkan. Beliau percaya pengambilan makanan berkhasiat dapat membekal
mengekalkan tenaga berpanjangan kepada tubuh badan. Bintang Kabikushi Kabigem itu mengutamakan ikan, telur, kekacang, ayam dan susu dalam diet sehariannya. Selain itu, Kajol sentiasa memastikan badannya mendapat air yang cukup dan mengambil buah-buahan, sayur-sayuran dan minuman berkhasiat bagi mengelakkan rasa lapar. Dan kalau kita boleh lihat melalui foto-foto yang sekarang ni tersebar di media sosial, di media-media online, boleh dikatakan tubuh badan Kajol sangat berbeza dengan Kajol yang dulu. Ya, itu yang diperkatakan oleh orang sekarang ini. Okey, itu mengenai Diwali. Saya rasa memang sebab benda tu jadi hit sekarang, kawan-kawan saya semua dah tanya dah nonton ke belum, walaupun sebenarnya belum lagi, dan orang kata dan memang hit sekarang ini selain daripada Star Wars. Tapi ingat jangan tonton yang cetak rompak. Kita kena dukung industri filem. Benar itu yang penting. Okey, Raji pula. Seterusnya berita dari Washington, di mana tajuk beritanya adalah air mata presiden. Menarik ni. Presiden Barack Obama mengalirkan air mata ketika mengumumkan langkah-langkah yang bakal diperkenalkan terhadap pemilikan senjata api di Amerika Syarikat. Obama memberi sebagai contoh kejadian 20 kanak-kanak ditembak mati pada tahun 2012 dalam kejadian di sekolah Sandy Hook untuk menunjukkan betapa seriusnya keadaan berkenaan. Saya menjadi terlalu marah setiap kali mengenangkan nasib kanak-kanak yang tidak berdosa itu. Pembunuhan seperti itu tidak sepatutnya menjadi harga yang perlu dibayar untuk kebebasan atau memiliki senjata. Katanya dalam acara yang turut dihadiri keluarga mangsa serta mereka yang terselamat dalam pelbagai kejadian senjata api sejak beberapa tahun yang lalu. Obama turut mengkritik pihak Republikan yang mengutuk langkah keselamatan yang diperkenalkan olehnya, termasuk Donald Trump. Kami bukan mahu merampas pistol semua orang, tapi saya tidak boleh mengurangkan keganasan berkaitan senjata api tanpa melanggar hak pemilikan mengikut perlembagaan kita. Kita perlu mendesak supaya Kongres cukup berani dan tidak termakan dengan helah pihak yang melobi senjata. Semua ini demi keselamatan rakyat. Kita perlu mendesak gubernur, penggubal undang-undang dan peniaga memainkan peranan lebih penting bagi memastikan keselamatan rakyat. Ini yang seperti kita tahu, beberapa bahagian di Amerika Syarikat, undang-undang kepemilikan senjata mereka agak kurang. Tidak seketat kita di Malaysia. Di Malaysia jika kita mempunyai airsoft gun aja, itu sudah membuatkan kita akan terlibat dengan hukuman. Benar. Dan seterusnya mengenai billionaire China beli studio di Hollywood. Di Beijing, konglomerat gergasi China Dalian Wanda dilaporkan dalam proses untuk membeli studio perfilman Hollywood legendary yang menghasilkan filem Godzilla dan Pacific Rim. Menurut laporan New York Times, syarikat media dan hartanah dikuasai oleh orang kaya China tersebut, Wang Jianli, sedang peringkat akhir perbincangan membeli studio berkenaan. Menurut Financial Times, studio Legendary Entertainment dianggarkan bernilai antara 3 bilion American dollar atau jika diringgitkan sebesar 13.3 bilion ringgit hingga mencapai 4 bilion American dollar, iaitu sekitar 17.4 bilion ringgit. China meraih pendapatan box office perfilman kedua terbesar selepas Amerika Syarikat. Wang mula dikenali ramai pada tahun 2012 apabila membeli rangkaian utama pawagam Amerika seperti AMC Entertainment dengan harga 2.6 bilion American dollar, sekitar 11.3 bilion ringgit. Dan di China, Dalian Wanda memiliki lebih daripada 200 pusat membeli belah, hotel mewah serta rangkaian pawagam terbesar. Anak Kapten Tentera Komunis China ini adalah tentera sebelum menubuhkan Wanda pada tahun 1980-an. Menurut senarai Bloomberg, beliau kini berusia 61 tahun dan beliau adalah orang yang ke-13 terkaya di dunia dengan aset yang beliau miliki sebanyak 33.9 bilion American dollar, iaitu sekitar ringgit Malaysia 147.3 bilion. Itu saja berita antarabangsa yang telah kita sediakan.
Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita ke berita politik dan hal ehwal semasa pula. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami. Saya Nurbaya Hassan. Dan saya Radita Arman Muhammad. Melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Untuk berita-berita politik dan hal ehwal semasa pula yang telah disusun oleh kami untuk berita Nusantara bertarikh 8 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat, antaranya adalah mengenai cannabis seberat 475 gram dianggarkan bernilai lebih daripada 15,600 Sing dolar ditemukan dalam sebuah kereta bernombor pendaftaran Malaysia di pusat pemeriksaan Woodlands pada hari Isnin lepas. Dalam kenyataan bersama, pihak berkuasa imigresen dan pemeriksaan ataupun ICA dan Biro Narkotik Pusat berkata penumpang iaitu seorang lelaki warga Malaysia berumur 27 tahun telah pun ditahan. Lelaki yang berumur 27 tahun itu dan barang yang dirampas dirujuk kepada Biro untuk siasatan lanjut dan siasatan sedang dijalankan. Menurutnya, pegawai ICA menemukan satu bungkusan hitam di bawah tempat duduk penumpang depan yang mengandungi cannabis. Di Singapura, cannabis diklasifikasikan sebagai dadah kelas A di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah. Sabit kesalahan memiliki atau mengambil dadah membawa hukuman penjara 10 tahun atau denda sebanyak 20,000 Sing dolar atau kedua-duanya sekali. Pengedaran, import atau ekspor secara haram cannabis lebih 500 gram atau resin cannabis lebih 200 gram atau campuran cannabis lebih 1,000 gram membawa kepada hukuman mati. Okey, itu mengenai rakyat Malaysia yang ditangkap di Singapura. Ini pula mengenai isu bauksit, isu pelombongan bauksit di Kuantan. Okey, untuk makluman para pendengar Durian Nusantara, pelombongan bauksit yang tidak terkawal di kawasan Bukit Goh Gebeng dan Pelabuhan Kuantan sejak pertengahan 2014 telah menyebabkan penduduk di situ menanggung kesan debu yang teruk, manakala air sungai dan laut bertukar warna menjadi merah, dipercayai dicemari bahan galian bauksit selepas hujan lebat pada 28 Disember lepas. Dan melalui foto-foto ataupun berita-berita yang kita boleh lihat di kaca TV, sungai, laut bertukar menjadi warna merah. Dan air minuman mereka juga dikuatiri tercemar juga. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah telah mengarahkan pemberhentian sementara pelombongan bauksit di Kuantan, dan ia merupakan satu tindakan tegas kerajaan agar rakyat tidak terus menderita akibat pencemaran air dan alam sekitar yang berpunca daripada aktiviti itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, walaupun pemberhentian itu cuma sementara, rakyat harus melihatnya daripada sudut positif. Dan kata beliau yakin kerajaan Pahang akan melaksanakan peraturan dan undang-undang yang berkesan untuk menangani dan mengawal kesan buruk akibat pelombongan bauksit ini. Dan pada 7 Januari lepas, iaitu semalam, Kabinet telah mengeluarkan arahan supaya aktiviti pelombongan bauksit di Kuantan diberhentikan selama 3 bulan mulai 15 Januari ini. Dan Syahidan berkata tindakan penduduk Kuantan membakar lori membawa bauksit pada 22 Disember lepas kerana kecewa dengan tindakan kerajaan negeri gagal menangani isu itu harus dipandang serius juga. Dan
Dan menurut Tengku Abdullah pula, Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah, mahu semua pihak menghormati keputusan Kabinet yang mengarahkan semua aktiviti pelombongan dan pengeksportan bauksit dari negeri Pahang diberhentikan sementara selama 3 bulan bermulai 15 Januari ini. Ini kerana baginda percaya keputusan itu dibuat bagi memperbaiki kelemahan prosedur operasi standard yang wujud dengan tidak menafikan kepentingan keseluruhan industri pelombongan mineral di Pahang. Justru dalam tempoh itu baginda mahu kerajaan negeri dan pusat melihat secara holistik perkara berkenaan demi kepentingan semua pihak dalam jangka masa panjang. Dan baginda bertitah selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang di Jerantut. Dan titah baginda lagi, keputusan mengenakan moratorium itu dibuat bagi memperbaiki kelemahan prosedur operasi standard ataupun SOP yang wujud dengan tidak menafikan kepentingan keseluruhan kepentingan industri pelombongan mineral di Kuantan, di Pahang. Dan sememangnya tidak boleh dinafikan wujud risiko dari segi keselamatan dan kesihatan dalam mana-mana industri. Berhubung terdapat unsur-unsur rasuah dalam industri bauksit, Tengku Mahkota Pahang bertitah ia tidak seharusnya berlaku. Tetapi sebenarnya ada unsur-unsur rasuah. Wujudnya unsur rasuah dalam pelombongan tidak terkawal bauksit di Pahang. Ini menurut SPRM. Saya akan sampaikan berita itu sebentar lagi. Tetapi ini adalah feedback daripada peneroka. Di sebalik kegembiraan penduduk daerah Kuantan menerima keputusan kerajaan menangguhkan 3 bulan kegiatan pelombongan bauksit, peneroka Felda Bukit Goh dan Bukit Kuantan yang terlibat dengan aktiviti itu memberikan reaksi yang berbeza pula. Setiausaha Jawatankuasa Penyelaras Masalah Bauksit Bukit Goh, Syarudin Muhammad berkata kerajaan sepatutnya memberikan tempoh yang lebih panjang untuk tuan punya tanah bauksit mengeluarkan hasil yang telah dikumpul. Tempoh yang diberikan sehingga 15 Januari ini terlalu singkat untuk tuan tanah seperti mereka untuk mengeluarkan semua bauksit dari kawasan penyimpanan, dan ini belum lagi ditambah dengan tindakan penguatkuasaan yang menghalang kerja-kerja itu. Bayangkan terdapat seramai 248 peneroka Felda Bukit Goh dan Bukit Kuantan yang selama ini bergantung rezeki dengan hasil pelombongan ini. Dianggarkan mereka memperoleh sebanyak RM2,000 Malaysia sebulan hasil pembayaran pengeluaran bauksit setiap bulan. Jika diberhentikan sementara, bagaimana mereka nak makan dalam tempoh tersebut? Bagaimana mereka nak mendapatkan punca pendapatan dalam tempoh tersebut? Menurutnya lagi, banyak pihak yang salah faham dengan beranggapan peneroka yang terlibat telah memperoleh pendapatan yang lumayan hasil pajakan tanah mereka kepada pengusaha bauksit. Dan beliau berkata pihaknya tidak berniat menghalang kerajaan untuk melaksanakan tempoh moratorium itu, namun mengharapkan satu penyelesaian terbaik dapat dicari dengan memberikan situasi menang-menang terhadap semua pihak yang terlibat termasuk pengusaha Lombong dan penduduk Kuantan sendiri. Berikutan itu, Syarudin turut mencadangkan agar perbincangan meja bulat diadakan antara semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pelombongan bauksit dengan agensi kerajaan berkenaan agar penyelesaian dapat dicari. Mungkin betul juga peneroka, bagaimana peneroka itu nak mencari pendapatan dalam tempoh 3 bulan mereka tidak boleh beroperasi itu kan. Dan seperti mana yang saya katakan tadi, iaitu wujud unsur rasuah dalam pelombongan tidak terkawal bauksit di Pahang, di mana SPRM telah menahan 4 pegawai PTG yang disyaki terlibat isu rasuah bauksit, terlibat dalam rasuah isu bauksit ini. SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menahan 4 kaki tangan pejabat tanah dan galian ataupun PTG Pahang, termasuk seorang pegawai kanan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah dari pelombong bauksit yang tidak berlesen. Dan pengarah bahagian siasatan SPRM iaitu Datuk Muhammad Azam Baki berkata penahanan pada Rabu itu dibuat selepas kaki tangan terbabit disyaki melindungi kegiatan haram pelombong tersebut daripada diambil sebarang tindakan penguatkuasaan terhadap mereka. Nilai wang rasuah yang terbabit dalam kes ini adalah lebih daripada RM100,000 Malaysia. Kesemua mereka yang berusia antara 30 hingga 38 tahun itu kini ditahan reman seminggu bermula semalam mengikut Seksyen 17A atas SPRM 2009. Selain itu, berhubung kes yang sama, SPRM turut mengesan kegiatan
tentang penjualan dokumen pemindahan biji mineral atau borang 13D secara haram kepada pelombong tidak berlesen dengan harga RM150 Malaysia hingga RM200 Malaysia, sedangkan borang itu hanya bernilai RM1 sahaja. Jadi bagi saya keuntungan ini telah menyebabkan orang buta mata untuk mendapatkan keuntungan dan membuatkan orang lain merana dan alam sekitar sendiri merana. Dan pada Rabu lepas, SPRM mendedahkan wujud unsur rasuah yang dilakukan pihak tertentu yang terlibat dengan aktiviti pengeluaran bauxit yang tidak terkawal di Pahang. Dan menurut SPRM, pihak mereka memandang serius perkara ini dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang terlibat dalam jenayah rasuah serta salah guna kuasa tersebut di bawah Akta SPRM 2009. Okey, itu daripada saya mengenai isu bauxit dan saya pas kepada Radi pula. Ya, seterusnya mengenai seorang tutor cantik yang menjadi viral di media sosial, dan perkembangan terbarunya tutor cantik tersebut sudah ada 50 pelanggan. Ini kata beliau hanya pelajar serius saja yang boleh mendaftar dan apa yang saya buat bukan main-main. Hormatilah keikhlasan saya menjadi tutor peribadi, kata remaja perempuan yang bernama Christina Enara Haris yang berumur 18 tahun. Penuntut Kolej Kebangsaan Kirkby Cyberjaya dalam jurusan Bahasa Inggeris itu berkata demikian selepas kisahnya menawarkan khidmat tutor menjadi viral sehingga ramai beranggapan bukan berkenaan tawaran terbabit. Bercerita lanjut, kata Christina, apa yang dilakukan demi menjana wang tambahan bagi pembiayaan dan bayaran yuran kolej. Saya suka berdikari dan tidak suka susahkan orang tua, lebih lagi meminta daripada ibu. Dia juga perlu duit untuk menampung kami adik-beradik yang masih belajar, memandangkan ibunya adalah ibu tunggal. Lagipun saya mula berdikari sejak berusia 16 tahun dengan menjalankan perniagaan kecil-kecilan, menjual pakaian, kasut dan beg untuk remaja perempuan, kata anak ketiga daripada 6 adik-beradik ini. Turut menawarkan harga murah untuk charge khidmat tutornya, kata Christina. Dia berniat membantu golongan ibu bapa kurang mampu untuk mahu meningkatkan kualiti pendidikan anak, malah memberikan diskaun kepada ibu bapa tersebut. Saya mahu bantu orang susah yang perlukan bantuan, mengubah cara pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan. Setakat ini saya sudah ada 50 pelajar yang mahu mendaftar dan mendapatkan khidmat saya. Bagaimanapun saya terpaksa memilih dengan memberi keutamaan kepada mereka yang mahu belajar sahaja selain perlu membahagikan masa untuk kuliah, katanya. Apa yang menarik, Christina pelajar cemerlang sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2014 dengan memperolehi keputusan 7A ketika belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Bagaimanapun, dengan rupa paras cantik, niatnya mencari wang perbelanjaan disalahartikan oleh orang ramai, sedangkan pernah menawarkan perkhidmatan sama tahun lalu dengan mendapat 4 pelajar. Ini anugerah dan tidak mahu guna wajah cantik untuk menarik perhatian ramai. Nak dapat ilmu, kita perlu serius. Ibu saya juga beri semangat dan percayakan dengan apa yang saya buat, katanya yang turut aktif dalam aktiviti amal. Christina yang juga pelakon dan model memberitahu dia tidak mahu mempedulikan kata-kata umum mengenai dirinya dan tawaran khidmat tutornya tersebut. Kata Christina yang menawarkan perkhidmatan tutor bagi Cyberjaya, Dengkil, Putra Perdana dan Seri Kembangan. Dia dibantu abangnya yang juga mahasiswa universiti swasta di sini. Dan seterusnya berita dari Bangkok di mana mereka mengharamkan bas 2 tingkat. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha mengarahkan pendaftaran bas 2 tingkat ditamatkan dan pemeriksaan ketat terhadap pengangkutan awam negara itu yang banyak terbabit dalam kemalangan jalan raya. Menteri Pengangkutan Ahom Trimpiat-Yapishit berkata Prayut mengeluarkan arahan itu ketika mesyuarat kabinet kemarin. Prayut mahu pendaftaran baru bas 2 tingkat ditamatkan kerana kenderaan itu terbabit dengan banyak kemalangan jalan raya, tambah beliau. Sebanyak 4,800 bas 2 tingkat dan 16,000 bas tingkat dengan ketinggian lebih daripada 3.6 meter yang masih beroperasi mesti lulus ujian kecondongan pada kecerunan 30 darjah.
Sekiranya gagal, kenderaan itu mesti tamatkan perkhidmatannya. Prayut juga mahu semua pengangkutan awam dipasang sistem kedudukan global atau singkatan daripada GPS bagi memantau tabiat pemandu kerana kebanyakan kemalangan berpunca daripada sikap pemandu itu sendiri. Beliau turut mengarahkan Jabatan Pengangkutan Darat menarik lesen pemandu yang memandu dengan cuai dan mengenakan denda lebih berat terhadap operator bas. Thailand adalah salah satunya negara yang membebaskan dan membenarkan bas 2 tingkat beroperasi, jelasnya. Sementara itu, pengarah Jabatan Pengangkutan Darat berkata pihaknya tidak dapat mengharamkan semua bas 2 tingkat kerana ia tidak dibenarkan oleh undang-undang. Bas 2 tingkat yang masih beroperasi ini tidak boleh didaftarkan semula dan secara beransur-ansur semuanya tidak akan beroperasi lagi, katanya. Seperti yang kita tahu, ada kejadian mengenai pemandu bas yang kemalangan dan melibatkan beberapa warga Malaysia dan diperkirakan 70% adalah warga Malaysia yang terlibat dalam kemalangan tersebut yang kita baru sampaikan di akhir tahun kemarin. Mungkin itu antara tindakan daripada pemerintah Thailand untuk mengurangi kemalangan jalan raya yang kerap atau sering berlaku di Thailand. Dan seterusnya, berita daripada Indonesia di mana lebah menjadi punca pesawat Garuda tidak berlepas. Di Jakarta, seekor lebah menyebabkan satu penerbangan Garuda Indonesia tertangguh selama 4 jam selepas serangga itu tersangkut dalam satu tiub peralatan mengukur kelajuan pesawat. Menurut kenyataan Garuda, juruterbang pesawat Boeing 737 untuk penerbangan dari Sumatera ke Jakarta yang membawa seramai 156 penumpang itu memutuskan tidak berlepas selepas menyedari masalah itu pada alat kawalan mereka. Siasatan mendapati kawalan elektronik enjin pesawat mengalami masalah selepas seekor serangga masuk ke dalam tiub pitot. Sebagai langkah keselamatan, Garuda Indonesia memutuskan untuk menangguh penerbangan tersebut, kata jurucakap Garuda iaitu Benny Butar-Butar dalam kenyataan beliau. Pesawat itu berlepas 4 jam kemudian dan selamat tiba di Jakarta. Ia bukan kali pertama serangga menjejaskan penerbangan. Jun tahun lalu, penerbangan syarikat tambang murah Britain Flybe terpaksa berpatah balik tidak lama selepas berlepas kerana seekor lebah tersangkut di dalam peralatan penerbangan mereka. Ini bukan, memang kalau kita dengar hal yang biasa atau hal yang sepele, tetapi penerbangan udara adalah penerbangan yang berisiko tinggi dan memerlukan keselamatan yang total untuk keselamatan para penumpangnya. Jadi hal-hal yang kecil juga mereka ambil berat untuk keselamatan para penumpang. Jadi walaupun ditangguhkan selama 4 jam, ternyata tiada keluhan daripada penumpang Garuda Indonesia kerana mereka tahu keselamatan lebih penting daripada jika mereka terburu-buru untuk melakukan penerbangan. Itu saja berita politik dan hal ehwal semasa yang telah kami sediakan dan kami rangkumkan untuk pendengar sekalian. Kita rehat sebentar. Sebelum nanti kita teruskan dengan berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya Nurbaya Hassan dan saya Radita Arman Muhammad melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan untuk berita-berita ekonomi dan bisnes yang telah disusun oleh kami untuk Berita Nusantara bertarikh 8 Januari 2016 bersamaan dengan Hari Jumaat, antaranya adalah mengenaan dakwaan bahawa harga getah di Malaysia lebih rendah daripada di Thailand adalah tidak benar sama sekali. Ini kata Pengerusi Rizda, Datuk Zahidi Zainul Abidin. Beliau berkata harga getah di Malaysia masih lebih tinggi berbanding di Thailand. Katanya berdasarkan rekod Thai Rubber Association,
Harga getah skrap di Thailand adalah 15 baht, iaitu bersamaan RM1.87 Malaysia. Sedangkan di Malaysia adalah RM1.90 Malaysia, iaitu 3 sen lebih tinggi. Sedangkan apa yang diviralkan adalah harga di Malaysia adalah RM2.20 Malaysia berbanding negara jiran itu pada harga RM4.50 Malaysia sekilogram. Begitu juga dengan harga susu getah. Di Thailand adalah 28 baht, iaitu bersamaan dengan RM3.39 Malaysia, manakala sekilogram, manakala di Malaysia pula adalah RM3.50 Malaysia sekilogram. Bermakna harga getah di Thailand, harga susu getah di Thailand adalah lebih rendah 11 sen. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan sebanyak RM88,000 Malaysia wang zakat hasil keuntungan anak syarikat Rizda, Aspek Plantation dan Rizda Baja pada 216 penduduk dari kawasan Parlimen Padang Besar di pekaran Masjid Jamik Berseri. Dan turut hadir semasa majlis itu adalah Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Rizda dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Aspek Plantation Sendirian Berhad. Zahidi juga yang anggota Parlimen Padang Besar mengakui pendapatan ramai pekebun kecil telah pun terjejas oleh kejatuhan harga getah dan ditambah pula dengan penurunan harga minyak. Justru Rizda telah merangka pelbagai pelan serta program yang dapat membantu dalam hal ini. Katanya lagi, Rizda juga bercadang untuk bersama dengan Persatuan Pekebun Kecil serta Persatuan Peladang dan Nelayan bertemu dan berbincang dengan kerajaan untuk mencari jalan meringankan beban rakyat. Okey, dan yang terakhir adalah mengenai Perbadanan Nasional Berhad ataupun PNS menyediakan pembiayaan franchise berjumlah RM60 juta Malaysia bagi membangunkan industri franchise di Malaysia sepanjang tahun 2016. Jumlah ini dijangka memanfaatkan 220 peserta sektor franchise dalam mengukuhkan aktiviti perniagaan. RM38 juta Malaysia diperuntukkan bagi 140 usahawan franchise dan RM1 juta Malaysia bagi 40 usahawan BIT pra-franchisee. Manakala RM20 juta Malaysia diperuntukkan bagi 20 syarikat franchisor dan RM1 juta Malaysia bagi 20 syarikat BIT pra-franchisor. PNS juga memperuntukkan sebanyak RM100 juta Malaysia bagi pelaburan equity dan dijangka melabur dalam 2 syarikat jerama franchise. Selain itu, PNS melalui pembiayaan kontrak ataupun ikhtiar factoring akan membiayai 200 syarikat Bumiputera dengan jumlah RM200 juta Malaysia. Akademi PNS yang ditubuhkan pada 2009 kini akan melancarkan pusat latihan PNS Serene Resort Training Center di Janda Baik. Akademi ini juga dijangka memberi latihan keusahawanan franchise pada 3,000 peserta sepanjang 2016. Sementara itu, PNS bakal berkolaborasi dengan Dewan Perniagaan Melayu Malaysia ataupun DPMM. Menurut pengarah urusan PNS, Datuk Sheikh Kamruzaman Zainul Qodi Shahabuddin, kolaborasi ini bagi menggalakkan masyarakat Bumiputera menceburi bidang keusahawanan. Tambah beliau, susulan keadaan ekonomi yang tidak menentu, perniagaan boleh menjadi sumber pendapatan tambahan. DPMM akan membantu PNS mengenal pasti calon-calon yang layak bagi pembiayaan perniagaan. PNS ditubuhkan oleh Kementerian Kewangan, iaitu MOF Incorporated, untuk membangunkan sektor franchise di Malaysia. Okey, itu saja berita ekonomi dan bisnes untuk Berita Nusantara bertarikh 8 Januari 2016 bersamaan dengan hari Jumaat. Dan sebelum kita melabuhkan tirai Berita Nusantara kita pada hari ini untuk penutup weekend kita, renungan untuk pendengar yang berbunyi begini. Ini menarik, saya suka. Banyak hal yang boleh menjatuhkan kita setiap hari, setiap masa atau bila-bila. Banyak hal yang boleh menjatuhkan kita. Ya, benar. Tetapi ada satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkan kita, iaitu sikap diri kita sendiri. Benar. Jadi dari kata-kata tersebut, kita boleh, kadang-kadang kita boleh menyalahkan orang untuk kadang-kadang kesalahan yang kita lakukan. Tapi sebenarnya tidak semua tuduhan tu kita boleh letak kat orang. Diri kita pun kadang-kadang ada melakukan kesilapan. Jadi kesilapan yang besar tu kadang-kadang berpunca pada sikap kita sendiri juga. Ada pepatah bercakap, satu jari menuding ke orang lain dan
3 jari lagi menuding ke arah kita. Ya, benar. So orang kata apa, renung-renungkanlah diri. Ya, betul. Okey. Semoga kata-kata motivasi itu dapat memotivasi pendengar sekalian, dan itu menutup berita kita hari ini. Sekian saja daripada saya, Radita Arman Muhammad. Dan saya Nurbaya Hassan. Selamat berhujung minggu. Orang kata apa, manfaatkan hujung minggu anda bersama dengan anak-anak, keluarga dan sahabat taulan. Kita jumpa lagi minggu depan, insya-Allah. Salam manis, salam sayang, salam cinta damai, salam Nusantara. Salam Assalamualaikum. satu Malaysia.